bener gua. Kamu bilang, Bang. Talah. Bilang, Bang. Teh. Aduh. Kawan ambo dari Jakarta. Gagah kan? Atuh kawan nang dari Kang Pangan. Kang Pangan kau Jakarta. Tenang. Kau tak den ya? Tenang. Bang Ece ang kakak ala kagok dah dengan karang kau. Tenang dulu. Ini di mana? Ini yang tanya. Iyo. Untuk Kanada yang ini tu. Teh. Kawan amboku kayo teh. Mak Pitih dari Jakarta. Rancang nambo. Ambo kenalkan jo. Aduh ini lah monda apa? Baca. Nek ketujuh teh dah. Mana? Teh. Tampan, Teh. Tampan. Perantau sukses dari Jakarta. Banyak biti. Jangan dibilang, Teh. Masalah duit, masalah geleng. Duit. Masalah duit. Masalah geleng. Lihat. Lain tak kami geleng-geleng loh kok. Emak. Rugi teteh. Bang Uco, sampaikan Bang Uco. Maksud aku itu Bang Uco mau melamar anak ete ini. Oke. Teh. Ah. Maka sui kawan nambo. Ko. Nyu melamar si ini. Bagi kira. Langsung lamar. PDKT dulu. Siapa nama orang tadi? Tenang. Nama orang siapa? Saya, Teh. Ya, nama orang. Mungkin lo nama ikut. Ikut tak? Dia ada menantu dah. Tampan pun jadi, Teh. Iya. Ete kenalkan dengan sutradara Aram Punjabi. Saya tampan pun jadi, Teh. Jadi begini, Teh. Saya kapan? Dari tadi tampan ke tampan juga angkat cian lain. Tahu dan nama orang tu dah tampan atau undangan tampan. Nama. Tampan pun jadi. Saya sudah 20 tahun Teh merantau. Besar di rantau, Teh. Orang mah. Kampung saya di dekat Kampung Kunyit, Teh. Jadi begini, Teh. Anak Ete kan belum ada jodoh. Yo, tahu deh anak dia Saya dapat pulang jodoh. ke kampung mau cari jodoh, Teh. Tuh. Wah. Anda itu dah cok. Aku dah bangkit lo gaguk dia macam dia bang cok. Anak dia tu. Kalau iyo kanyo lamar, Yo. bantu awak kembali tu DP. Tuan. Pokoknya, Teh. Kalau sekiranya Ete setuju, saya jadi menantu Ete. Ete minta apa? Ya tando jadinya buktian kini dulu. Sudah tuh kalau iyo angka menikah mahar. Kalau anak dia dah amus sembarang mahar dah. Kalau mahar segitu banyak nama lamar 5 calon kini kok. Dompet mau saya tinggalkan atau nomor rekening Ete minta saya bisa saya transfer atau rumah saya yang di Jakarta saya angkat ke sini. Ada jadi pada tea aja lecok. Itu lampau mana ongeh rumah yang tak baru dah rumah tu dapat dia. Rugi kalau ndak terima Teh. Lain ni yo lain ni yo. Tapi kini cari lu piti tu. Sekarang Hentikan dulu. Saya memang sudah punya niat. Untuk perkenalan pertama, saya akan transfer Ete sedikit Teh, 50 juta. Oh, ditangkap. 50 juta hanya untuk persiapan Teh. Persiapan mencari hari Teh. Untuk beralat nanti Teh, beralat nanti ya. Pesta. Ya. Pesta di sini. Itu sewa gedung semuanya saya tanggung Teh. Pokoknya Ete tahu senang lah. Sekali kok ang bisa dan picayo je. Salamu kong manggaduh dan se. Akhirnya piti masuk. Anda badan dong. Bukti kan? Bukti.
Kini lu transfer kalau orang kaya kini kado banking ada booking apa dah ya? Yo. Ya nanti itu bisa diatur. Pokoknya Etik bilang aja nanti Bang Uco kasih minta nomor rekening Etik ini nanti ya. Nanti langsung kita transfer. Oke. Minta nomor rekening Etik. Oi. Ya. Nomor rekeningnya minta. Oi. Jangan nomor yang lain. Oi. Nomor teleponnya nggak usah. Oi, Ya, nomor Teh. rekening yang tanya. Iya, Teh. Ndak para lu beko doh. Kalau beko turun aja anjang tau lupa kok lu mah. Sekarang Bang Uco. Sekarang. Catat Bang Uco, catat. Dan kiriman nomor rekening. Nomor orang ada ndak? Lah. Kini juga. Kini 50 juta ada Pak. Langsung. kan tanam boh. Oke kan? Oke. Ya. Yang penting terbukti. Teh, kami permisi Teh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Jangan lupa Teh ya. Rekening 50 juta. Oh iya, kayu mendadak juga deh. Senang juga hari tu deh. Anak dari dulu suruh belaki nak mau kira iko jodoh kira. Ganteng namu saya tampan. Assalamualaikum. Dah, dia minta permisi. Waalaikumsalam dah. Syukur dah. Senang nanti kau. Banyak senang lu dah. Jadi dah transfer. Berapa dah kau? 5 juta. 50 juta dah. Bentuknya bentuk angkut 50 mah. Tak bantu dah. Kan 7 nol itu. 50 juta. Ya tu enggak tu ada sebab kau dapat biti dengan itu. Ada sebab. Malam tadi itu je nak bahas dia dah. Masalah anak gadis awak. Anak awak dilamar dek bos dari Jakarta. Itu Tampan pun jadi. Tampan pun jadi. Piti banyak. Oh, mahar dah 100 meh tak kurang dah. Anak awak yo lah patut lah beraki malah 30 umur mah. Tapi ada cik, lain tak lupa kau. Lai ke payun jo anak kau tu kau menerima piti pinang orang kau. Beko tumbuh lo masalah. Ribut li kau jinyo. Melintang jo sasaran ni. Abak ayun tak selesai. Beko kau mencerepet-cerepet mencuang kau. Piti orang kau terima. Panjang orang kau laluan. Ikut udah kecil kau. Jadi kau tumbuh masalah beko. Kita berenang. Kau sama lambai saya kan 5 piti kau masuk deh. Anak kau cerita baru dah. Bilo lah anak kau lelaki. Bilo kan memang cucu. Bilo sagalo. Kila ada orang melamar. Ambo tarimo. Berang lo dah kamu. Indak lo orang sembarang-sembarang dah. Orang bapiti dah. Orang kayu. Piti banyak. Mobil mewah. Inyo so to bakilek tadi situ kau dah. Pakai lo pengawal cik. Siapa pengawal nak tahu dah. Ucuk tak kirai. Indak berang-berang menantu saya udah doh. Kalau nak ada kecil tadi kau pertama kau mah anak tu yo lah patut belakinya lah kadang. Kini lai kau lah kau payun jo anak tu. Kau terima se. Kalau alun kau payun beko kan kau riboi. Ikut nama kecil kau nyolah kau payuan. Udah. Awak nama lahian dah. Awak kecil kan anak kau. Kau lah patut belaki kau mah. Lah tiba orang datang ke kau. Kau pinang atur hari. Sagalo. Beko lah dipikir anak tu. Beko lu. Nanjali anak awak belaki lu. Itu perlu lihat. Malu orang kampung mada. Lah 30 mau tahun anak. Indah dia belaki tu. Udah kau beranjo kan. Salah dia sadu Allah udah. Ini dah begitu doh. Nak jalin hari kau nak jalin tentu dia anak kau pari anak tu. Ayolah, malu dah anak dah tu dalam bakurang diri dalam bilik, Bilonya ke belaki pacaran nak pandai, segala nak pandai. Kini begitu je lah. Dia lah mari anak tu. Ada duduk dah. Ini. Dah. Ini, keluar lah kau. Keluar dulu. Bakurang dalam bilik, bilo kan dapat laki tu. Lah ada orang melamar. Berangnya kamu piti masuk kau mah. Lagi ya. Aduh dah kau. Mangamak kau. Awak le rancak. Mangalah, bak jual mak ku basi tangka tu ya ini bau lo. Kita siru-siru darah mak. Ada ni sabui dah mak kau kebak. Kurang sedang lalu ke dah bak mama kak sih jual mak mangalah ya. Apa yang betangkan le mak. Masalah kau kuah. Kau lah kadang. Apa tahu masuk kau lah kadang umur 30 lah pasti lelaki. Dia nak kecil abak. Lau kau payun anak kau nya 1000 piti dek mak kau kuah. 50 juta di rekeningnya. Transfer nak kecilnya orang-orang pengusaha dari Jakarta. Namanya tampan, pakai pengawal kemarin tadi. Dia mak kau piti je. Nak kecil abak. Lau kau payun anak kau tu. Nak perlu nak tu payun tu. Kini kita matur.
kecik mak kau itu pengalah gigi terima. Ndak perlu dah baca panjang-panjang lebar doh. Oh nomor rekening, oh iko, urang Jakarta. Kini kau nanya lewat keceng kana awak. Lain namo kau balaki jurang itu saja. Ndak perlu piti terima 10 juta. Udah kau baa kau. Kini lah itu lah, kecik ada kau kan nak kau. Betul, tu jalan mana mana? Ya ni. Jangan tu tentu jangan kau. Mangam. Aduh, orang dari Jakarta. Ini umur 30 tahun. Iya. Jadi kalau nyamak, tarimo je lah lamaran. Boleh baralik pulau waktu rumahku. Dan niolo mak umahku pelaminan ha. Kemudian niolo ba musik-musik di siku. Badendang balagu basalong basagalonyo. Abarogen bagay awak. Tahu nak ini orang kayo nak. Ndak baa do nak. Orang ko ganteng. Namo saya tampan Punjabi. Pokoknya keluarga jadi sadaklah. Kau harus dinyo. Ndak bisa kau melawan kecik amak do. Lain ngerti kau. Malawan kau kamak kau badoso. Malawan kau kabak kau badoso. Iko membahagiakan orang tua kau. Yo di saat orang tua kau masih hidup bari. Tapi kalau mati orang tua apa nak kau apon lai. Kau harusnya tampan pun jadi itu. Mak awang mak tu sudah. Jadi ini apa pacar dah bah. Apa aja sari bagi kecil kau dah. Kalau ada pacar kau bawa ke rumah ini. Yo mak tu pandai sih mana ni mau piti orang. Mak tu piti sih nak bah. Mak tu inilah. Jadi ini tu pacar dah bah. Ini sedangkan inyo sih nak tentu tak bantu apa nyo tak ada hidup nyo mau keluarga pun jadi pun jabu anak tentu di ini doh pokoknya ini mungkin nak inyo doh pandai-pandai sama tu mau menerima pinangan itu nak dapat kesalahan kau mak kau tadi. Nak kecik mak kau tu DP lah nyo terima. Kecik abak mengapa pandai-pandai dia kau ni DP tu putih kapiti pengen kau jak dulu. Bayo baduo, pokok ndak tahu doh. Pokoknya udah harus setuju je pertingkahan kau dah. Udah harus setuju je perlamaran ni kau dah. Per anak mau nak tentu sampai di anak wa nikah. Kau nak bisa kau patuh kaden. Ada nama mengandung kau, ada nama lahir kau. Betul nak muncul mak kau dah. Sekarang itu muncul mak kau dah nampak tanggung hari-hari. Kau ndak ya patuh doh. Kini begitu saja lai. Kini kalau you pakai cik mak kata Rina kau melawan kau karang gaya ada solah kau tumbuh. Ini sudah tak berlaki, bodoh solo. Ini banyak nak kan kau. Arja kini kau turun siapa kecik mak kau tu apa nulis je? Sekuat dia mak ya bak lalu panjang ini orang nak niat ini pas-pas. Ini untuk Bang Ujo. Duit. Bandaro? Iya, kasih. Ini. Bandaro. Orang kayo Jakarta. Tadi aku kan melamar anak Malintang. Terus Mimi itu bini Malintang sudah setuju. Ku transfer 50 juta. Setuju sama tempat? Iya. Miminya? Anaknya. Ibu kombo tuh. Bang Ucok ceritakan Bang Ucok gimana Bang? Banking. Transfer. Kalau menurut Bandaro, kalau tampan Ya. dengan gini gimana kira? Oh, cocok. Cocok kan? Tertib lai. Cocok ya? Ya, cocok. Pas. Pokoknya cocok. Tampan Punjabi. Tampan pun jadi. Ya. Cocok mana? Cocok ya? Pas. Cocok. Nanti saya dari sini pergi ke Jakarta, langsung bawa dia. Iya, pas. Gimana Bang Ucok? Pas. Mantap kan? Mantap. Mantap. Kasih lagi. Mantap. Ya. Orang kaya. Ya. Nanti Iya. sebentar lagi aku mau apel. Orang kaya kan. Orang kaya. Jakarta tu nyob-nyob saja. Tanah Abang lah nyob-nyob. Mobil Transjakarta. Motor banyak. Cik dia tak betulnya, tapi betul bang. Asalkan dapat ini, apapun yang aku punya, Ya. aku serahkan. Jual semua. Kasih lagi. Kasih lagi. Ya, kasih lagi. Kasih. Dompetnya dikasih. Senang hati aku sekarang karena ternyata apa yang dibayangkan, apa yang diimpikan, aku udah yakin ini pasti tidak akan menolak. Karena memang kalau cinta sudah berbicara,
kita itu bagaikan apa ya? Kalau berduaan kita, bidang dibelah dua. Yeni itu beruntung bisa bertemu aku ini ya. Betul-betul mencintai Yeni sejadi-jadinya. Sesuai dengan namamu jadi itu. Sejadi-jadinya. Di dunia ini orang yang bisa mencintai sejadi-jadinya hanya tampan pun jadi. Sebenarnya abang seratus sih ada abang jamak tuh Ya ini baru klub. Pucuk dicinta, Yeni mengantarkan cinta. Papa. Kalian kenapa kesini? Wirda kenapa kesini sama adek? Ini siapa, Pak? Ini Kata Papa pergi pulang kampung untuk ziarah ke kuburan. Kiranya pergi mencari bini lagi. anak abang. anak baru empat. Anak abang. Anak. Iya, makku ya mana leh. Sembarang sih nanya doang gini. Ini serius anak abang loh. Anak abang, tapi kan baru 4 anak abang, belum 5 anak abang. Pokoknya Reda nggak mau Papa punya istri baru. Kayak apa kok cantik kek. Nggak mau. Anaknya masih kecil udah ditinggal-tinggalin sering. Kenapa sih Papa suka kayak gitu? Pokoknya Reda nggak rela Papa punya istri baru. Nggak rela. Ya Pak, yuk pulang Pak. Iya, mak itu mana-mana, makku lah sembarang sih nang lama bininya dia juga kayak ini nih. Podcast kata putihan lo. Ya, brengsek. Nah, lu tempat dah kau tu ah. Woi, carilah tuan, culik anak manuang ni ya. Ketemu dia dengan temuangan. Atau dulu kerja kau dah. Kerja kena nak kacau kau. Kau terima nak tentu deh. Piti je kepala isi kepala kau tu. Kau tiba dia. Rupanya udah lah bini. Tak perlu dah berang kamu dah. Kejadian kok alun terjadi le dah. Baru DP barunya. Alun nak donya tak boleh. Untunglah tahu masanya lah bini dah. Nak anak udah salah lo ambo dah. Biarlah anak tu manuang. Kecil kan anak tu mangaman. Nak jadi kau jinyo dah amban kau dari tampan pun jadi tu ya. Masalahnya itu doh. Kalau anak tu lah pasti tak jadi tampan dah. Lele tu. Tak kena mula ambo tu doh. Nah. Nang kedua tolong kau fikir DP nak kau terima kau bah. Tak mungkin dari nyo tu, mungkin dari kau nah. Lele kau dah. Nanjale piti masuk rekening ambo, inyo na mentransfer. Ndak do bo masuk do. Nanjale kini anak awak indak jadi menikah, naninyo indak jadi ke rumah awak. Awak ndak ada hubungan apa-apanya. Biarlah ndak balik ke Jakarta dia. Bo anak-anak do. Kau dah anak saya gudang. Bo dak lo nyo do. Inyo nan salah. Inyo ingin apapun bisa. 100 emas segala. Itu kan ceritanya. Inyo banyak piti. Nyagian kau 50 juta. Ini ndak betul doh. Nah, lele kau. Undang-undang DP kau lentur dah undang-undang eh. Undang-undang DP kau kalau muki dari nyo panjang hilang. Muki dari awak 2 kali lipat dah itu 600 kau. Jadi piti masalah DP tu dah, udah kecek 2 kali lipat mapo tu, ya. Udah sarahkan kambo seorang, udah bebankan kambo seorang, K7 dah mau itu. Jadi ambo gantilah piti tu. K7 dah ambo bertanggung jawab kainyo masalah piti tu. Ambo sebagai borohnya. K7 dah ambo kajinyo jadi gantinya. Indak jadi je ini tu. Jambo K7 dah. Ambo laki di tempat pun jadi tu. Kayu pasal lemak saya muncul kau. Di kau lu kerja di tempat tu ambo di sialah.